tiga tempat. Dari berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah 6 bulan. Orang yang selalu pergi hiking, ni kita nak pergi hiking dekat Bentong ni guys. So korang mesti kena ada spek mata macam ni bos. Smart. Korang nak naik atas bukit ni. Okay, so kalau korang nak dapatkan dengan spek yang smart macam ni, sesuai untuk hiking, sesuai untuk pergi running, korang tengok dekat beg kuning. Harga tengah promosi, harga tengah jimat. So siapa yang nak, terus grab sekarang. Ciao. Dekat situ lah.有湖自己开自己的，他们自己开自己的。当然是你的呀，水的。哇，他拍照，因为我也是喜欢拍照，所以我好啦，拍照。那这个相机，我选这个电话用它的相机。你人长那么帅，照片拍这么好，是吧？是吧？开玩笑，我都喜欢拍摄了。Bagi video. Turun ini. Dah. Di kat atas tadi. Oh, dah ambil dah? Dah. Nak masuk gambar tak? Hai. Tu ada tengok. Ha? Tu ada tengok. Ai bodoh lah. Apa saya dapat muka gitu? Ya Allah, malu. Nanti saya sunting. Nanti dia edit lah ini. Dah bagi bang.
我哋去 ATM 睇，我就帶去 ATM 啊。嗱，你叫呢啲人收晒我就收。Adventure sikit yang makan. Cepat sikit. Tak ada cepat sangat. Sini sama kat ni. Oh, ya. Dia mendatang, lepas tu belah sana dia nak kena naik juga. Tapi sikit lah. Dia tak macam ni kan. Ada tak macam ni? Yang ini bang. Okey. Aku dah ambil mic ni dah tak lagu. Ada produk orang. Dekat apa? Tadi Dia dekat yang pelabuhan ni. Ya betul. Dia datang hujan pagi Pagi. Pagi tadi hujan ke tadi? Tak hujan. Semalam hujan. Semalam ada. Itulah tengok ramalan ke cuaca macam hujan Dia ni. kalau hujan ada. Saya punya takut kalau hujan. Hujan Bukit botak. ini lepas. Tak ada hal lah. Jangan situ. Situ jangan. Mampus kau. Oh itu jangan. Yalah ni mendatar okey. Yang urusan. Apa sih nak tunjuk kau ni? Jadi kau pun adalah hati hajat nak pergi tu kan? Dia ada hati ke tak ada? Ke angan-angan je? Itu orang dia next trip lah. Tapi nak tunjuk kau lah macam mana dia punya ni. Macam mana dia punya apa? Suasana. Dia punya ekstrim lah. Yes. Dekat atas ni ada kedai je kan? Mana? Atas ni macam dah menangis kan? Tutup kedai tu dah lari malam. Lari malam. Lari malam. Lari malam. awak lah ni. Pagi tadi cik sampai Batam berapa tu? Cik biasa je, terus lah. Tu, bau lah. Bukit Raka tu. Tu. Bukit Raka. Tu. Macam nuang ke macam nuang tapi sekejap. Guang dia sama lah. Nuang. Tapi yang tu lagi tu. Okey aku rasa kalau ni 2 hari kot baru sampai kot rasanya. Mana ni? Kalau yang ni. Mana ni? Sebab kita orang pernah dulu nuang tu daripada pukul 4.30 pagi sampai 11 malam pun. Itu dia. Tanya pakcik mana ni? Tengok. Itu tangkap gambar lawa. Awal itu betul kapet. Awal kapet daripada Bang Lali. Itu hujan lah pagi tu. Dia kena hujan lah. Pagi tu kau naik pukul 6, pukul 6.30 kau dah naik. Oh cantik. Nah, setengah kita 7.30. Tadi pun kita tidur dulu kejap. Oh tidak boleh awal lagi. Tengok. Kau tengok dulu perempuan tu tengok orang kapet. Pasal kau tak tengok kan. Tengok. Tengok dulu orang kapet. Dah, tengok. Ayam. Gambar gembira. Ni lah lagu ni lah. Dua lagi dia tak tahu pasal. Dia kalau pakcik naik. Ada pakcik kain ni. Oh dia besar sikit lah.
kita laporan sepanjang perjalanan amat seronok. Kuat dah. Pastikan hujan. Masalahnya kat puncak dengan hujan. Kat sini hujan. Aku dah fikirkan dia kalau minum hujan aku nak buat base terang. Dan ni botol plastik. Dan ikut dapat dia jauh ke macam je lah. Macam itu ada macam je. Daripada komitmen saya. Okey, kita dah sampai hampir ke puncak kejayaan. Dan korang boleh tengok sebab kali ni kita datang untuk nampakkan kapal awan tu tak dapat lah. Sebab pagi tadi tak hujan. Jom kita tengok belakang kau. Pusing belakang. Aku gerak loop sekali sampai kat tengah, diorang kecil aku. Tak tahu dah nak turun, aku baru nak sampai. Apa dia tak sabar letih. Letih lah tu orang pun letih kat ni. Tak dengar kan? Aku akan duduk di sini sikit tu. Aku daripada ni, stand. Saya game changing lah ni. Dance ni. InsyaAllah aku nak doakan dapat DJI lah. Boleh juga masuk. Aku nak kena study tapi orang tahan aku ada dua peluang. Aku nak pertama pergi cuba pergi dengan member. Sekarang member pun dah ni harga masuk murah lagi, sekarang harga mahal. Tu 200 lebih kan? Ui. Ada Taman Negara lah. Pergi Taman Negara pun syok. RM500 selang tu. Aku dah pergi Taman Negara. Sikit dah.